Assalamualaikum. Hari ni kita ride lagi. Macam biasa balik Kelantan juga. Hari ni kita nak try lalu jalan lodging. So dari sini Arena Rawang sekejap lagi, isi minyak, penuhkan balik. Simpang Pulai, isi minyak kat Petronas tu. Lepas tu kita naik Blue Valley. Kalau ikut kata helikopter, kalau ikut kata Google Map, jalan lodging tu tutup. Tapi ikut kata member yang pernah lalu masa di Pavali tu hari, ada laluan tepi dia lah, susu, boleh lalu lah. Daripada Blue Valley tu kita ke Gua Musang lalu lodging. And then dari Gua Musang kita lalu jalan belakang menghala Jeli. Dan dari Jeli tu kali ni kita cuba cari simpang tu masuk ke Pasir Mas, ataupun apa yang korang cakap tu, Felda Kemahang Sampai Jeli nanti kita study map lorong mana satu nak masuk. Aku jadi tak suka pacak telefon kat handlebar ni untuk tengok map. Satunya tak apa-apa nak ada ruang. Serabut satu. Satu lagi sayang kat telefon, risau dia jatuh. Okey, kita menghala tol Duta dulu. Kita berhenti dekat Arena Rawang, isi minyak dengan nak kencing. Hare betul. Tadi kat rumah dah kencing, dah start motor apa semua, datang balik rasa nak kencing. Aduh, rumah semua dah kunci lah. First time nak lalu jalan lodging ni. Jalan Simpang Pulai tu pun rasa baru sekali lalu, masa naik kamera dulu tahun 2010, 2011 macam tu kot. Sama muda-muda dulu. Oh Allah. So kita slow-slow je lah hari ni. Macam try hard je illegal ni. Relax bang, buat motor relax sudah. Rapat tu, kau dah kenapa bang? Buat relax sudah boleh lah. Pakai DV. Ada RZ. Arena Rawang 2 km. Isi minyak dulu, bagi penuh balik, dan terus ke Simpang Pulai. Daripada Arena Rawang ke Simpang Pulai tengok mileage tadi 155 lebih kurang. Oh, isi minyak kali ni nak kena cucuk IC. Aduh, ada extra step. Sebelum ni pakai jam ni je senang. Ini kita try. IC ni tak pernah cucuk lagi. Cucuk dekat office elok je detect ya, takut tak dekat mesin ni tak detect. Agak-agak tak boleh kita pakai settle. Settle pun dah top up awal-awal tadi. First time buat dengan Petron. Oh, dia charge 200 bos. Kalau Petron even dah preset RM20 pun sama juga dia charge 200. Jadi memang seboleh-boleh je guna Petronas je lah. Jom, carkas sikit.
Okey, kita terus ke Simpang Pulai. Tadi kata nak kencing, aduh lupa. Tak apalah, kalau dah tak tahan sangat nanti dia pindah kat mana-mana arena. Bagi yang pernah tanya, motor ni tak ada auto cruise pun. Motor ni pakai throttle lock ni, yang kat ujung ni. Throttle lock ni aku dapat daripada AliExpress. Dia buat asalnya untuk X-Max, tapi aku beli dia punya yang extender dalam, yang expand kan, yang universal punya, masukkan kat motor ni. Boleh pakai. Dia tiru design throttle lock brand Kaupo. Kalau yang sebelum ni pernah pakai juga yang atas ni, yang tu macam bulky tau. Throttle kau rasa berat. Kalau pernah tengok video yang lama-lama tu lah, aku pakai yang sendal dekat level brake ni. Entah dia ni pun ada lagi ni. Yang tu pun function, tapi dia makan ruang tangan kau. Tangan dekat throttle ni jadi sempit tau. Agak-agak throttle ni slip ke depan sikit-sikit, ketat je, pusing ke belakang. Ada apa-apa kat depan, tutup je throttle. Harga 100 lebih ke RM80, macam tu lah, lebih kurang. Beli dekat AliExpress. Dia untuk X-Max. Yang electronic cruise control ada jual daripada Australia, brand Mac Cruise. Itu 2000 lebih. So aku fikir pakai yang ni je lah, RM40 je. Main Abang Ali. Awih. Hai, bosannya highway. Macam redup sikit je kat sini. Visit Simpang Pulai 15 kilo. Tak tahu lah. RM20. Okay. Petronas juga senang. RM20 je. Apa benda lah Petron Wicah 200. Are ditandas. Nak encing. Okey. 12.18 Simpang Pulai. Tadi kena air sebotol, isi minyak, check pressure angin tayar belakang. Sebab sebelum ni tayar belakang tu tembak cacing, ada bocor halus. Dah bawa pergi ke master tayar Ampang, tampal dalam. Tengok okey dah tu, dah hold pressure elok exit Simpang Pulai. Betul ke ni? Betul lah kot Oh, lupa nak longgarkan sikit steering damper ni. Tadi highway tadi ketatkan sikit. Lepas tu rasa berat semacamnya handlebar ni. Sini kanan Betul lah tu, Cameron Highland. Gua Musang Cameron Highland kanan. Okey. Street lagi Ipoh Slow ya. Kita tak tahu perangai jalan sini macam mana. Gua Musang 147. Cukup staki minyak So duk rasa dekat Blue Valley tak payah isi kot. Isi Gua Musang je terus. Tak mau laju sangat lah. Niat bukan nak membalap, niatnya nak terok ke laluan baru, balik ke Kota Baru. Aduh. Tapi kadang-kadang tengok corner macam ni kan,
Rugi tak layan. Perangai. Tak apalah, kita layan nipis-nipis je. Corner dia macam mana sini. Kena hati-hati. Boleh main pedal dia. Sejuk. Jalan dia cantik yang sini. Apa depan ni? Zone test. Laju zone test ni. Standard trim boleh pergi 16. Sedap tu. Ini kalau boleh knee down ni sedap. Apa tu, accident ke? Allahu Akbar. Ni yang risau ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hancur. Gelap pula area sini. Awak dah pakai jemata hitam. Oh, ini patah elok corner ni. Corner kau. Ini kalau salah ambil side ni, gone. Kena main badan lah. Kena main badan. Tak boleh main biasa-biasa. Kalau tak keluar badan ni memang gone ni. Sedap pula ya ni. Kita follow je abang zone test ni. Oi, temperature ada tinggi lah. Dah. Jangan kejar. Kesian dia. Nanti dia cuba melarikan diri pula. Pressure dekat dia pula nanti. Sejuk je angin. Sweeping corner. Jangan cuba lari daripada saya bang. Relax je. 12.46. Azia cuba melarikan diri, nampak Subhanallah.
atas. Kat sini ada satu corner tu dekat kawasan busy sikit, ada pasir tengah-tengah jalan. Kawasan-kawasan busy ni nak kena slow-slow sikit. Oh, gravel. Ada off-road session juga kat sini. Baik sikit je. Gua Musang straight, kamera Highland kanan. Cuaca nampak okey, depan sana tu macam redup. Kamera Highland kanan. Kita nak pergi lodging. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menghala ke kawasan ribut nampaknya. Kawasan sini lah ni, yang jalan berpasir. Dia slow ya. Ada traffic light meh? Sekolah ke apa? Oh, sekolah. Patut dah. Macam menarik je cuaca kat depan tu. Macam biasa, kita redah je Masjid Lodging. Nampak best. Sejuk. Oi. Jalan ni lagi teruk daripada Keri Jeli weh. Kawasan ini. Gua Musang 87 kilo. Allahu Akbar. Ni lalu dengan motor adventure touring sedap lah ni. GS ke, Transalp ke, Tenere ke. Baru elok sikit jalan ni. Postbrook. Nak tukar bateri kamera, cari tempat berhenti lah. Baseline babe, jalan kosong. Baseline. Alza depan ni pun bantai baseline tu. Gua Musang 76. Alza ni biasa lalu di sini. Awal-awal tadi dia dah slow. Elok juga follow dia. Oh, ni ke tanah runtuh? Sinilah dia, tempat tanah runtuh. Okey, dah tukar bateri. Kita terus ke Gua Musang. Dah tukar bateri, dah tukar music player. Cuaca nampak okey. Line. Corner sedap.
sabar. Tahan. Jangan masuk atu sangat. Jalan ni kau tak pernah lalu ni. Jalan first time lalu ni, jangan buat pasal. Lalu jalan yang macam ni pun dah ada rasa risau dalam dada ni kan. Jalan umum kalau ikutkan ni. Ada seorang brother tu dekat YouTube, nanti aku screenshot dia punya video thumbnail tu. Dia lalu daripada Sungai Perak ke Raub, cross hutan, naik Panther. Hui, gila video dia tu. Dia lalu siang tu aku dah risau dah. Hujung-hujung video dia lalu tengah malam tu. Gila ketal brother tu. Temperature normal berapa ni? 1.36. Gua musang nanti boleh zohor terus lah. Masih baik. Itu tadi kalau time laju tu melambung. Oh, bahaya oi. Oh. Tanah mendap ke apa kat situ tu? Mula hangat balik dah. Sini macam ada vibe Jalan Raub sikit. Jambatan. Kena hati-hati sikit. Tapi hati-hati, jumpa corner macam ni masuk atu. Apa benda? Bukit kat depan tu. Oh, tinggi je. Sini view boleh nampak? Tak nampak. Yang tu ha. Ambil gambar satu. Sunyi beb. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatut dekat spot yang awal-awal tadi tu cantik ambil gambar, tapi terlupa lah pula. Tapi tempat tadi tu pun macam menarik juga. Pakai telefoto dekat phone tu, bukit yang belakang tu jadi nampak dekat tau. Kalau cameraman dia tahulah efek dia tu. Yang macam orang ambil gambar KLCC tapi bulan kat belakang tu besar. Apa nama dah efek dia tu. Lama dah tinggal dunia fotografi ni.
ada ilmu sikit-sikit tu. Pakai pula phone Samsung yang zoom dia kau hajar ni kan. Allahu Akbar. Pasir. Tanah merah sebenarnya. Risau. Allahu Akbar. Corner sedap tapi bumpy. Oh, tak payah layan. Jangan duk layan. Sekarang pukul 2. Gerak dari rumah tadi daripada KL ke atas lah pukul 10. Hui. Kalau lalu jalan Raub Lipis semua tadi tu, ni dah sampai Kuala Krai sepatutnya ni. Ini Gua Musang pun tak sampai lagi. Aduh. Experience meneroka jalan baru, jalan yang tak pernah lalu. Lepas ni dari Gua Musang tu nak lalu jalan belakang ke Jeli pula. Gua Musang ni kita rehat lama sikit. Kita target pukul 3 kita gerak daripada Gua Musang. Rasa kejap-kejap lagi sampai dah kot Gua Musang ni. Tak ada batu jalan ni. Berapa kilo lagi Gua Musang ni? Oh ni batu jalan 29 kilo lagi. Tu setengah jam lagi. Kita cuba cargas sikit. Sebab target pukul 3 nak gerak daripada Gua Musang tu. Seram. Si baik tak melompat. Mana Gua Musang ni? Hui. Risau. Simpang ke Gua Musang 500 meter dah. Alhamdulillah. Habis pun jalan lodging ni. Sakit tangan aku. Banyak main brake tu. Kuala Betis. Jeli pun lalu kanan ni juga. Jom pergi ke bandar Gua Musang dulu. Sakit bahu ni. Kerap sangat brake emergency. Ya kau ingat nak. Go. Gua Musang Jeli kanan. Sakit tangan aku. Lepas ni Gua Musang ke Jeli tu boleh tahan enggak tu. Abang skuter pergi mana bang? Panas right no? Apa nak pergi mana? Ya, IP di Gua Musang. Depan ni ada satu Petronas tapi tak berapa luas sangat. Kita pergi Petronas yang satu lagi tu. Macam sesak sikit. Allahu Akbar. Kembali kepada ketamadunan manusia. Ramai pulak. Ya, air dulu lah. Okay.
Dah pukul 3.11. Kat Petronas tadi tu ramai orang, tak ada pam kosong. So, kita isi minyak dekat Petronas belakang ni. Nak ke Jeli 112 km. Minyak ada separuh. Hoi, rasa nak lalu Kuala Krai. Penat kan? Lalu lodging, pengalaman. Menghala Jeli, lalu jalan belakang tadi juga, mendekat traffic light tu, kena pergi terus Petronas. Hai, jom. Menghala Jeli. Jeli kanan. Pukul 3.18. Kalau ikutkan nak cepat, lalu je Kuala Krai tu. Memang dah tahu dah jalan tu boleh speeding. Ni kita nak merasa jalan Gua Musang ke Jeli. Bam. Jeli 110. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh laju sangat ni. Jalan tak apa cun. Oh, bapi. Tadi kena Nescafe sebotol. Roti sebiji. Nak makan berat-berat takut mengantuk. Kena tidur dulu situ sejam. Satu hal. Ini memang tak boleh speeding jalan ni. Bahaya. Oh, Allahu Akbar. Okey. Ada aku patah balik dari Kuala Krai ni kan. Oh, see that? Bahaya. Nampak macam tak ada lubang, tapi jalan ni tak rata tau. IC aku mana? Oh, ada lah pakai Nissan. Jalan. Ya, high beam. Mungkin ada construction kat depan ni. Slow-slow je. Laju. Jalan ni macam banyak jerangkap sama tau. Ke start sini dah okey dah jalan ni. Start macam lodging tadi. Nampak macam okey. Tiba-tiba melambung. Ramai geng skuter ni kat Gua Musang ni. Orang pergi mana? Ada hari ni Ahad. Orang Kelantan kerja hari ni. Sampai Jeli nanti survey map lagi sekali. Cari simpang yang nak ke apa jalan yang korang recommend tu? Delta Kemahang ni. Jalan baru tu kan. Bila tengok balik footage video yang lepas tu, rasa yang traffic light yang ada construction tu kot. Situ ada satu Petronas sebelah kanan.
depan ni. Signal kanan dia masuk kiri. Arek. Penat oi. Balik KL nanti jalan biasa je lah. Kita dah merasa kan. Tapi kali ni macam ekstrimnya. Lodging tadi tu dah satu hal, ni satu hal lagi. Lalu je terus jalan ni. Jadi kalau lalu lodging saja kan, korang minta suruh lalu jalan ni pula. Ni dua-dua sekali kita sapu. Settlekan terus. Alhamdulillah lah cuaca hari ni okey. Jadi 74 jauh lagi ni. Sekarang pukul 3.44. Pukul 4.44 sampai kot. Apa? Macam ada bau hujan. Lembu. Basah oh jalan sini. Sini jalan basah. Hujan. Oh, ada lain. Aku dah stop. Sejuknya sini. Macam jalan tapak nak naik kamera. Sedap pula layan. Lata kertas. Ada air terjun kan? I love man. Awal-awal tadi jalan agak teruk. Sini macam dah okey sikit. Jeli kiri. So ini simpangnya. Macam besar sikit je jalan sini. Yang tadi tu betul-betul jalan kampung tu. Banyak juga simpangnya. Ah, ilah. Dia 3. Sini pun baru lepas hujan. Sejuk ke. Allah. Sepadan jajahan jeli. Dah masuk jeli. 45 minit. Jeli 38. 4.5 baru sampai. Batu jalan tadi jeli 20 lebih. Kota Baru 140 kot tadi. Tak jauh dah. Tapi kat jeli nanti nak rehat sekejap. Oh. Apa penat. Tak boleh nak lock throttle. Kalau lalu lipis kat highway CSR tu boleh lah restkan tangan kejap lepas tu. Ni lock throttle jalan kampung ni cik pasal. Hai, awan hujan tu. Basah lagi ke kita hari ni? Asal balik kampung je lencun. Sekolah Menengah Sains Jeli. Okey. Alhamdulillah. Bapak jauh. Tanah Merah Kota Baru kanan. Straight nak pergi Gerik Batu. Oh, ni dalam bandar Jeli ni. Sampai pun simpang 3 ni.
Sekejap lagi berhenti dekat Petronas tu. Si minyak lah. Isi dah. Si minyak, rehat-rehat kejap. Sakit tangan. Kota Baru 105. Okey. Berapa ni? 4,5. Hujan babe. Hujan. Baru nak lepak kat pucu tu. Kita pergi ke arah tempat yang tak hujan depan tu. Belum pun tak pakai. Kereta depan sana tu semua dah on lampu. Hujan juga kat depan tu. Semua dah on lampu. Siapa yang dia buat slow kat depan ni? Otak dia drive 50. Jam. Patutlah jam. Ambil anak sekolah. Depan sana hujan lebat. Oi. Mangga banyak ah. Berhenti tepi tu sekejap. Glove pun tak pakai. Kau apa dah? Pukul 5. Elok duduk rehat sini kejap tadi. Tiba-tiba hujan lebat. Tengok kamera kat rumah tak hujan. So tergedah je. Depan ni Petronas. Ambil simpang kiri. Jom. Jalan je. Jalan je. Pak tengok peta tadi. Kat sini je hujan. Tak apa. Tergedah je awal-awal ni. Kita cuba lari daripada hujan. Pukul berapa? 5.30. Kalau ikut Petronas bro. Kalau ikut Pasir Mas, distance lebih kurang 65 kilo nak sampai Kota Baru. Cepat oi. Kita lari daripada sini. Tunggu bukan jadi apa pun. Buat lambat je. Berjaya melarikan diri. Now kita cari Petronas tu. Jom, larikan diri. Petronas sebelah kanan. Kita masuk kiri ke Kemahang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi jalan yang tak pernah lalu. Pedih. Malam ni memang tidur tak ingat dunia ni. Pukul 7 sampai kot. Sekarang ni 5.43. Berjaya melarikan diri daripada hujan. Pasir Mas. Baru tu Pasir Mas 33. Pasir Mas kanan. Pasir Mas Kota Baru.
bestnya bau. Bau apa bau orang bakar sampah. Bukan bau sampah dekat Selayang tu. Ini bau orang bakar daun-daun kering. Suasana kampung. Kota Baru ke kanan. Ni keluar kat mana ni? Jalan Ratau Panjang Oh, pukul 6 dah oi. Pukul 7 kat sampai. Tapi sini macam dah tak jauh. Laluan alternatif ketupat. Macam malas je. Jalan kampung. Just straight je. 20 kilo je lagi Kota Baru. Okey, sudah sampai roundabout Chun Chun. Kita terus ya. Simpang 4 dah sampai ke. Yes, alhamdulillah. Pukul 6 subuh. Dah selamat sampai. Video tadi tak sempat habis, memory card penuh. Tak perasan. Nak kena upgrade memory card pula. Ok guys, terima kasih kerana support gua bersama ni. 632. Penat. Kita end kat sini je lah video ni. Terima kasih kerana support semua. Assalamualaikum.